Okay guys, kembali kita lagi dalam Parallax Podcast. Kongsi cerita perspektif berbeza. berbeza. Okay, it's getting more interesting sebabnya tiga-tiga ni attached dengan cerita Ustaz. Ustaz first posting dekat Miri. Sarawak. Saya pula sekolah rendah di Miri, Sarawak. Ayah saya Askar, saya duduk dekat Miri. Cikgu Aina pula memang orang Miri. Tinggal di Miri. Jadi sama. Ustaz, Miri kat mana Ustaz? Okay, saya mula posting iaitu di SMK Riam. SMK Dia ada Riam Rup satu, Betul. Riam satu. Betul. Jadi SMK Riam iaitu di Taman Tunku. Betul. Belakang lapangan terbang. Betul. Turun kapal terbang, duduk dalam Terus 3 kilometer sampailah di Taman Tunku. Betul. Dan di situlah isteri saya sekolah sebelah iaitu sekolah Taman Tunku. Betul. Situ. Masih dia cakap dia posting di media tercengang sekejap. Taman Tunku situ. Kalau Berapa dekat- tahun? Saya duduk kat sana dalam tak sampai pun 4 tahun kot, dalam 4 tahun lah. Lebih kurang. Sebab sini saya mari 2010, Okay. saya posting 2016. 2006 2006. Oh betul. 1 bulan 8 tahun 2006. Saya posting pergi ke Miri. Lepas tu dalam 2010, 2011 saya terus sampai ke sekolah Muhibah. SMK Muhibah. Ustaz, Sungai Sipu. Ustaz sampai kat sini tahun 2010. 2010. 2016 sekolah seni. Dia transition lah. SMK Muhibah pergi ke sekolah seni. Okey Ustaz, kita nak tanya. Ustaz dekat sekolah Muhibah masuk-masuk jadi warden ke apa? Okay, saya mula-mula 1 tahun tak jadi warden lagi. Tahun 2010 saya masuk. Jadi apabila masuk saja pengtua Tuan Haji Mak Japar, Okay. dia merupakan pengtua yang memang nak tengok keceriaan di sekolah ni. Mula-mula datang dia main keceriaan. Mula-mula datang dia pergi ke asrama. Oh memang hebat lah. Sebelum subuh dia dah ada dekat asrama. Ya. Tuan Haji Mak Japar. Sebelum subuh dah ada setiap hari. Saya malu saya. Mesti kalau dia tak ada, rasa lain lah kita. Yelah. Betul. Malu. Maknanya dia kata, Ustaz, jadi warden. Okay, saya kata tak boleh. Sebabnya saya dah beli rumah dekat Taman Lavender, Kuala Kangsar. Dekat Taman Lavender. Taman Lavender Kuala Kangsar. Dan isteri saya pula mengajar dekat Temanggung Kati. Okey, jauh tu daripada sini. Okay, dia kata ginilah. Saya pindahkan isteri Ustaz mari kat sini. Itu Ustazah mengajar. Jadi Ustazah pun dipindahkan daripada Taman Tunku daripada Temanggung Kati pergi ke Stama tanpa pengetahuan pengetua dia. Marah pengetua Temanggung Kati. Sehingga dia kata siapa yang kira adjust yang kamu boleh tukar tu. Saya kata saya tak tahu. Saya tak kenal masa tu, saya tak ingat nama Tuan Haji Mak Japar. Ya. Dia telefon saya. Pengetua di Temanggung Kati. Saya tak ingat dah nama apa. Kenapa kamu ni pengetua pun tak tahu, dia kata. Jadi saya tahulah Tuan Haji Mak Japar. Memang Tuan Haji Mak Japar pindah kat situ memang sampai sekarang jadi warden asrama. Dari 2010. Daripada 2011 sehingga 2026 dah masuk 15 tahun. 15 tahun kat sini jadi warden. Maknanya 6 tahun bersama dengan bergelombang dengan pelajar orang asli. Kerana sekolah Muhibah ni, SMK Muhibah ni ialah sekolah orang asli. Betul. Kebanyakannya majoritinya pelajar orang asli. Bergelombang dengan biasalah. Okey, cakap pasal orang asli kan Aina kan? Ya. Kita respect satu benda tau. Masa kita mengajar 2016 masa sekolah ni, Ustaz dah warden. Lepas tu je Ustaz memang anak jati Kelantan kan? Ya, betul. Orang asli, seorang asli. Ya. Tapi kita respect orang asli boleh faham Ustaz cakap Kelantan. Faham tak? Sedangkan orang asli ada bahasa dia macam cikgu, kelas saya. Tapi bila Ustaz cakap dekat asrama kan macam oh kalau kan? Diorang faham macam diorang gerak. Okey Ustaz, kita nak tanya Ustaz. Apa bahasa-bahasa orang asli Ustaz ingat lagi sampai sekarang? Okey, banyaklah kita panggil Mek Yek, Ah. Mek Tu. Betul. Mana Mek Yek ni ya malulah. Gitu.
Mek tu. Perempuan apa semua tu. Kebes. Kebes betul. Aina, kebes apa nak Tak ceritakan? tahu nak apa kebus. maksudnya kebus. Dalam doa pun ada kebes tau. Ya. Betul. Oh. Betul. Kita terkejut penonton macam tengah-tengah doa kan. Kapus kenang kot dengar doa tu. Kebes. Apa? Jadi kebes sekarang apa ni dia? alhamdulillah budak kita ni masih lagi boleh nasyid lagu Betul. orang asli. Asli. Sampai sekarang. Kalau Betul. kita tengok panggil suku budak-budak kita seni sekarang ni, Ya. dia boleh nasyid lagu orang asli. Asli. Sedap. Aina tahu tak lagi yang mana? Tak tahu yang Tak pernah mana dengar ya? tu. Nanti tak lah dengar. pernah. Yang ni. Allah Nabi Nabi tawayu. oh. Nabi Muhammad, Nabi akhir zaman. Tak terkira Maikan berseo. Tak terkira tua atau janda. Saya kena suruh budak muzik nyanyi. Kalau dulu nak. Okey. Lagu ni kalau dengar kan, kita ingat satu memori dengan Ustaz. Kita sambung kan. Lagu ni membuatkan Ustaz menangis tahun 2017. Kenapa? Waktu tu kita pengacara ingat lagi. Saya pengacara untuk majlis perpisahan. Perpisahan dia orang daripada sekolah sini. Anak-anak asli ni daripada sini nak pindah ke SMK Bawung. Diorang nak pindah. Jadi diorang punya lagu tu macam Julai kan belajar Quran. Tapi waktu tu kan diorang dah menangis dengan Ustaz Zaid merawat macam perpisahan bapa dengan kita. Yelah, betul-betul. Still boleh ingat lagi. Sebab yang menjaga Tangisan diorang tu. di asrama adalah ustaz. Jadi Ya. perpisahan tu mesti kita boleh rasakan. Kalau perpisahan form 5, diorang akan balik semula. Ni Betul. tak, diorang Pindah permanently terus. Ya, betul. Pindah terus. Pindah Ya. terus. Tinggal 2 orang je. Itu 2 orang pun saya yang jaga. Tapi alhamdulillah seorang jadi cikgu. Alhamdulillah. Chin? Sekarang ni jadi pekerja di Genting Highland. Okay. Manager di hotel. Dan awak nak tahu tak? Ya. Bagusnya Ustaz Zaid orang asli tu ada seorang tu nama dia Chin. Chin Jiahui. Chin Jiahui betul. Dia tukar nama kepada Islam iaitu Nurul Cinta. Masuk Islam Nurul tu. ya ke? Masuk Islam tu Islam. ada dengar Ustaz. Nurul Cinta. Itu bukan kita paksa ke apa ke Dia tak, sendiri. atas kerelaan dia sendiri. Faham. Sangat menarik, sangat menarik. Sekarang ni dah bekerja jadi manager di Nurul Cinta. di Sedap Ustaz. hotel Genting Highland. Genting Highland, One World tu lah. Yang Mauli dah posting di KL. Wow. Jadi cikgu. Ya. Mauli, kalau Mauli tengok podcast ni, jangan lupa komen kita tau Call Atau Ustaz Zaid tau. Kita boleh jemput Mauli. Dia sentiasa berhubung. Ya. Okey Ustaz, di Sekolah Seni Malaysia Perak ni Ustaz guru agama. Betul. Ustaz pernah jadi guru kanan kemanusiaan, betul Ya. kan? Guru kanan kemanusiaan, ketua warden, menguruskan pelbagai kes Pembangunan disiplin. sekolah apa semua disiplin. Kreatif Betul. anak-anak ni. Okey, jadi Ustaz selaku kita ni kalau boleh kita nak je macam jemput Ustaz lagi sekali untuk Betul. siri 2 sebab seronok tau. Banyak Betul. benda yang unsungable kita tak pernah kenal kan. Cerita-cerita yang menarik. Ya. Jadi Ustaz, apa yang Ustaz nak sampaikan, harapan Ustaz selaku penolong kanan hal ehwal murid dan juga cikgu agama dekat sekolah seni ni. Apa harapan Ustaz? Okay, baik. Sebenarnya sekolah seni tidak jadi masalah. Sekolah seni sebab dulu pun Imam Syafi'i sendiri pun ahli sastera. Sastera ni dan seni dalam kehidupan mesti ada. Yang pertama kata Nabi, "A'lamun nikah bidufin." Maknanya kamu lah nikah kamu tadi dengan paluan. Maknanya kesenian tidak menghalang apa-apa yang berkaitan dengan itu. Selagi tidak bercanggah dengan syariat. Selesai masalah. Betul. Jadi Allah Ta'ala jadikan seni itu merupakan satu kesenian. Kenapa Allah Ta'ala jadikan buluh? Bila dia bertembung di antara buluh, dia akan berbunyi. Betul. Bunyi yang merdu. Betul. Itu sebenarnya kesenian. Kan? Betul. Jadi saya harap sebenarnya di sekolah ini biasanya pelajar-pelajar banyak masalah. Banyak masalah. Dan harapan kita sekarang ni, kita tengoklah. Sekarang ini pun kes memang berat sangat dekat sekolah. Betul. Dan saya menghadapi terutama sekali bulan 4 ni. Allahu Akbar. Bulan 4 tahun 2025, bulan 4 tahun 2024. Nasib baik tahun 2024 tu saya pergi Mekah. Betul. Saya tak ada. Naik tahun 2025 bulan 4.
Saya naik tahun 2006 pun bulan 4. juga. Dan saya tanya sekolah seni lain pun bulan 4. Ya. Oh, MSc pun tu. MSc. Memang Bulan betul lah 4. Cina cakap 4 tu Bulan 4 ni. Betul. Aduh. Tapi saya haraplah Ya. harap pelajar-pelajar seni. Kerana dia cemerlang. Dia hebat. Cuma dia hanya kekurangan pengurusan masa je. Kalau dia ada masa yang cukup untuk menguruskan diri dia, saya rasa dia boleh lawan FCKK cemerlang lagi. Kita tengok tu. Dan tahun ni pun kita alhamdulillah kan. Betul. Kita dapat nombor nombor 1 di daerah. dan Bangsa. nombor 2 Di di negeri negeri. Perak. Betul, alhamdulillah. Dengan kecemerlangan kita kan. Ya, betul. Jadi saya harap benda-benda gini akan boleh kita teruskan lagi lah. Dan Tapi meningkat. harapan saya ialah saksiah. Betul. Kalau cemerlang akademik tapi saksiah tak ke mana. Betul. Tak ke mana juga. Macam Jepun kan, macam Jepun. Jadi saksiah tak ke mana. Nak Betul. aku panggil alimu adab qabla ilim. Maknanya adab dulu sebelum Ilmu. ilmu. Betul. Dan Iman Malik sendiri pun mak dia untuk mengajar apa semua pun pergi jumpa guru. Ajar anak aku tu ialah adab dahulu sebelum ilmu. Jadi harapan saya pelajar di Sekolah Seni Malaysia Perak ni ialah adab. Itu sebab kita di asrama kan kita buat banyak. Banyak betul. Banyak betul. Kadang-kadang letih adik kita. Betul. Minggu ni saja. Semalam siapa dah? Piujuk. Hari betul. Senin, hari Sabtu ni kita buat program memasak. Betul. Malam Sabtu pula, pagi Ahad pula qiyamul lail. Ya, betul. Kenapa? Untuk Memenuhi mengisi masa. mengisi masa dia dan memastikan kerohanian dia, sifat kerohanian dia tu terjamin. Betul. Sebenarnya susah nak memanusiakan manusia ni. Betul. Walaupun dia sibuk dengan itu. Sebab jangan kita menyalahkan kesenian. Kita menyalahkan diri kita sendiri sebenarnya. Kalau diri kita boleh ikut peraturan. Kerana Allah Ta'ala bagi masa 24 jam seorang. Tak kurang, tak lebih. Betul. Jadi kalau pandai dia Urus masa. urus masa, imat masa, InsyaAllah masya-Allah cemerlang dunia akhirat. Tapi dalam banyak-banyak tu ada juga layan. Betul. Orang panggil tak boleh nak itu dah. Betul. Cuba kita berharap supaya Allah Subhanahu Wa Taala jadikan sekolah seni ini cemerlang dunia akhirat, cemerlang akademik, cemerlang kesaksian. Amin, insya-Allah. Itu ya. Okey, terima kasih Ustaz. terima kasih Hari ini banyak. banyak ilmu yang kita dapat juga. Ilmu cerita. Daripada Kota Baru ke Al-Azhar, Ke Sarawak. ke Sarawak, Ke Sungai ke Siput. Sungai Siput. Inilah dia. Kalau kita tak dengar podcast ni, kita tak tahu cerita Betul. daripada Ustaz Zaid tahu, Betul. iaitu seorang anak murid kepada Tuan Guru Nick Aziz. Terima kasih Ustaz Okay, for sama. joining us untuk Sebenarnya tak cukup podcast. tau. Betul. Ah. Kita rasa macam nak lagi. We nanti want more. mungkin kita akan jemput Ustaz dengan someone pula lepas ni. Yes. Bukan ni? Insya-Allah. Insya-Allah. Okey, terima kasih banyak Okay. Ustaz. Okay. Sekian sahaja untuk episod kita kali ini Aina. Ya. Jangan lupa saksikan episod yang seterusnya dalam Parallax Podcast. Kongsi cerita. Perspektif berbeza. Semoga kita jumpa lagi. Bye. Bye.